peribadi saya mengenai forum yang telah diadakan pada hari ini sangat membantu untuk saya dan kawan-kawan terutamanya dalam tahun 3 lah. Forum ni banyak mendedahkan kami kepada beberapa syarikat yang menawarkan latihan industri dan juga banyak mendedahkan kami kepada macam mana kami mau teroka beberapa bidang, contohnya macam mau masuk production house ataupun news house. Kita bergerak begitu cepat untuk kejar dapatkan viewership tu, kadang-kadang orang terlupa ataupun terlepas untuk mengesahkan berita itu. Berdasarkan mini forum tadi, saya dapat tahu bahawa kredibiliti ni kita boleh tahu bahawa ini merupakan salah satu mata wang paling penting untuk khususnya jurnalis lah, sebab kita boleh tahu walaupun kita tahu media ni pantas, kita tahu dia sangat laju, tapi kita tidak boleh deny bahawa kita kena tengok dulu sama ada source tu betul ataupun tidak. Hari ini orang tidak lagi mempercayai viral semata-mata macam tu. Aku percaya viral ini. Tetapi hari ini penerima lebih bijak bila AI menjadi sebahagian dalam konten itu. Sebab itu dalam komen you akan tanya, "Alah, ini AI punya konten."